Anda rasa rawatan kanser penuh dengan rasa sakit? Think again. Rawatan sekarang ni sebenarnya jauh berbeza dari zaman 90-an. Dulu, kesan sampingan rawatan kanser sangat teruk. Loya, muntah dan rasa sangat lemah. Tapi sekarang, kita ada ubat anti-nausea yang boleh bantu anda supaya tak loya, tak muntah dan rasa lebih bertenaga. Masalah sistem imun yang lemah selepas rawatan, itu pun semua dah kurang. Sekarang, kita ada suntikan booster yang boleh bantu badan anda pulih dengan cepat dan mengurangkan risiko jangkitan kuman. Pre-medication atau ubat sebelum rawatan juga diberikan untuk mengurangkan kesan sampingan. Dan selepas pulang ke rumah, post-treatment medication atau ubat selepas rawatan akan diberikan untuk pastikan anda rasa selesa sepanjang masa. Ubat-ubatan kanser seperti kemoterapi, terapi sasaran dan imunoterapi kini lebih maju dari segi keberkesanan dan mempunyai kesan sampingan yang lebih minimal berbanding dengan dulu. Jadi, jika anda atau orang tersayang rasa bimbang tentang rawatan kanser ini, jangan takut. Sekarang ia lebih selamat dan lebih selesa dengan teknologi moden.